Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akil Akasha, wartawan TV PSS Sekolah Menengah Kebangsaan yang lepas melaporkan dari Dewan Datuk Kailan sempena Majlis Khatam Al-Quran dan Majlis Penyerahan Duit Raya. Majlis ini diadakan adalah untuk mengimarahkan bulan Ramadan dengan bacaan Al-Quran dari kalangan murid. Selain itu, majlis ini turut menceriakan murid dengan penyerahan duit raya dari pihak sekolah. دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك. Kini saya bersama salah seorang penganjur program ini iaitu Cikgu Fikri bin Basri. Baik Ustaz, saya ada dua soalan untuk Ustaz hari ini. Okey, soalan pertama, apakah objektif program ini diadakan pada hari ini? Okey, hari ini kita ada dua program iaitu ceramah Aidilfitri dan juga Majlis Khatam Al-Quran. Okey, tujuan kita adakan kedua-dua program ini adalah untuk memupuk semangat cintakan Al-Quran kepada murid-murid SMK Bayan Lepas. Itu yang pertama. Kemudian kita adakan majlis ceramah Aidilfitri supaya murid-murid dapat menghayati apa yang dilalui sepanjang bulan Ramadan dan apabila keluar pada bulan Ramadan mereka dapat mengaplikasikan apa ilmu-ilmu yang didapatkan daripada bulan Ramadan. Contohnya seperti tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, berpuasa, bersedekah dan sebagainya. Baik, soalan kedua dan terakhir untuk hari ini. Apakah harapan Ustaz untuk murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan yang selepas program ini dilancarkan? Harapan saya semoga murid-murid SMK Bayan Lepas dapat mengharungi bulan selepas Ramadan ni, menjaga akhlak, menjadi diri insan yang lebih baik pada bulan selepas pada bulan Ramadan. Baik, sekian dari saya dan Cikgu Fikri bin Basri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini bersama saya sekarang adalah salah seorang penerima anugerah Tazkirah Ramadan tahun 2026. Boleh perkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum, nama saya Zulfar Koyum. Pada hari ini saya ada dua soalan untuk anda. Kita ke soalan pertama iaitu, apakah perasaan anda selepas menerima anugerah Tazkirah Ramadan tahun 2026? Perasaan saya setelah saya menerima anugerah Tazkirah Fajar Ramadan, perasaan saya amat gembira kerana apa yang saya perjuangkan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Saya bercakap depan orang ramai, memberi pelajaran pada orang-orang ramai, murid-murid SMK Bayan Lepas, dan akhirnya membuahkan hasil. Saya berasa amat gembira. Baik, kita ke soalan kedua dan juga soalan terakhir untuk hari ini. Soalan kedua yang saya akan sampaikan adalah, apakah harapan untuk diri anda sendiri selepas bulan Ramadan berlalu? Harapan saya selepas bulan Ramadan berlalu ialah saya harap diri saya akan menjadi lebih baik daripada diri yang sebelum ni. Semoga saya boleh lebih membuat lebih banyak ibadah, contohnya macam solat fardu, cukupkan solat fardu, solat sunat, dan saya boleh sedekah banyak lah. Dan semoga masa depan kita semua, warga-warga SMK Bayan Lepas, aman dan cerah sentosa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita sentiasa berada di rahmat Allah. Sekian dari saya dan Zulfar Koyum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diharapkan majlis seperti ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan tentang pentingnya membaca Al-Quran serta memupuk nilai kesyukuran dan bertawakal kepada Allah SWT. Sekian laporan daripada saya, Muhammad Akil Akasha, wartawan TV PSS Sekolah Menengah Kebangsaan Bayan Lepas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.